Institut Sosial Malaysia (ISM) merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), sebuah institut latihan awam. Ia merupakan sebuah pusat kecemerlangan dalam bidang kerja sosial dan pembangunan sosial yang mula beroperasi pada tahun 2002. Sebagai think tank kepada pembangunan sosial negara, ISM bukan sahaja menawarkan program latihan berkualiti tetapi turut menjalankan penyelidikan dan penghasilan penerbitan terkini yang mengetengahkan isu-isu sosial sejagat. Fungsi ISM yang pertama adalah menyediakan latihan dan rundingan kepada penjawat awam, pekerja sosial dan pengamal sosial. Fungsi yang kedua adalah membuat kajian secara dalaman atau bersama entiti luar berkenaan isu sosial. Manakala fungsi ketiga menerbitkan bahan-bahan ilmiah dalam bidang sosial. Kolaborasi IMSW dan juga universiti dengan ISM ini telah pun terjalin dalam membina kerangka-kerangka modul latihan yang membangunkan polisi dan juga mengenal pasti kajian-kajian yang berimpak dalam mengkaji isu-isu sosial masyarakat. Institut ini juga merupakan pusat sumber utama idea dan maklumat baru dalam bidang sosial dan pembangunan sosial. Latihan-latihan ini disampaikan menerusi kursus, seminar, bengkel, kolokium dan forum serta menganjurkan persidangan utama dalam dan luar negara dalam bidang pembangunan sosial. Saya sebagai seorang pegawai yang merupakan OKU Fizikal berupaya bergerak ke sana sini tanpa sebarang halangan lah, kerana ISM menyediakan bangunan yang mesra OKU dan mudah untuk saya melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya lah. Kemudahan-kemudahan lain yang disediakan di ISM seperti gelanggang serbaguna, surau, asrama dan taska. Selaras dengan usaha institut ini, ISM menjalankan penyelidikan berkaitan bidang sosial termasuklah kajian melibatkan kumpulan sasar kementerian. Saya berharap Institut Sosial Malaysia ini dapat meneruskan lagi beberapa penyelidikan berkaitan golongan sasaran termasuk OKU, warga emas, wanita dan sebagainya. Jadi harapan saya agar ISM menjadi satu institut latihan yang berprestij di peringkat antarabangsa, menawarkan kursus-kursus bernilai tinggi yang boleh membangunkan profesi kerja sosial dan profesi-profesi menolong yang lain. Institut Sosial Malaysia akan terus bertekad untuk mencapai visi, misi dan objektif dalam usaha mengintegrasikan nilai kemanusiaan di dalam agendanya untuk membina kapasiti dan peningkatan pengetahuan dalam bidang sosial. Kerana kami percaya, kami yakin ISM benar-benar melaksanakan. Kita perlu sentiasa ingat bahawa ilmu sejahterakan masyarakat. Institut Sosial Malaysia (ISM).
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tahun 2024 telah meninggalkan kenangan dan pencapaian yang membanggakan. Kini kita tibalah tahun baru 2025 yang membuka tirainya. Selamat Tahun Baharu 2025 kepada seluruh warga kerja ISM, KPWKM, peserta dan pemegang taruh ISM serta masyarakat Malaysia. Selamat datang ke ISM dan selamat Tahun Baru 2025. Institut Sosial Malaysia ISM akan terus melaksanakan pelbagai latihan, kursus, program dan wacana ilmu yang memberi manfaat kepada masyarakat. Selain itu, ISM terus akan meneruskan legasinya dalam penyelidikan dan kajian, penerbitan dan kolaborasi strategik bagi melaksanakan fungsi dan peranan dengan lebih berkesan dan holistik. Mari kita teruskan usaha dan kerjasama untuk mencapai matlamat organisasi dengan semangat berpasukan dan dedikasi yang tinggi, khususnya menjadi sebahagian masyarakat Malaysia Madani yang sejahtera. Semoga tahun baru ini membawa kejayaan, semangat baru dan keberkatan dalam setiap usaha kita. Dengan kerjasama dan dedikasi, saya yakin kita mampu mencapai kecemerlangan. InsyaAllah, sokongan, penglibatan dan maklum balas anda menjadi inspirasi kami untuk berkhidmat dan berbakti. Selamat Tahun Baru 2025. Ilmu sejahterakan masyarakat. Kita tengok memang all out. Saya mengadakan training of the trainers ni kepada semua peringkat masyarakat yang terdiri pelbagai latar belakang, yang daripada seniman pun hadir, daripada PBT pun hadir, so kita panggil secara 28 kes yang kita terima daripada kita beroperasi pada 8 Mac 2024 dan sehingga 31 Disember last year kita telah menerima aduan 8 aduan seksual dan daripada jumlah tersebut 10 aduan telah selesai. Kita dah berjaya selesaikan dalam tempoh 60 hari daripada hari pertama pendengaran. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum, salam sejahtera pembuka kata lidah bicara. Izinkan saya mulakan acara. Semoga webinar ini disambut ceria. Salam Malaysia Madani, salam Ramadan. Yang berusaha Puan Nur Haslinda binti Muhammad Sibi, Pengarah Institut Sosial Malaysia ISM, Puan Mini Panggi, Timbalan Pengarah ISM, Tuan Pendaftar, Ketua-Ketua Pusat dan Ketua-Ketua Unit serta Tuan-Puan yang dihormati sekalian.
Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bersama-sama berkumpul secara dalam talian bagi mengikuti webinar memperkasa sukarelawan di Malaysia dengan bertemakan tajuk Sukarelawan dan Kesejahteraan Mental, iaitu kesan positif aktiviti sukarelawan terhadap kesihatan mental. Penceramah webinar kali ini dibawakan khas kepada anda daripada pensyarah kanan Pusat Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial, iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Alif bin Jasni dari Universiti Utara Malaysia UUM Kedah. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor, tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menerima undangan kami. Saya, Puan Madihatul Zahra binti Ramli, sebagai moderator anda juga pemudahcara bagi sesi webinar kali ini. Manakala juru bahasa isyarat pula adalah Encik Muhammad Herwan bin Saidin dan Puan Asma Nur Ain binti Salim daripada Persekutuan Orang Pekat Malaysia yang akan bersama-sama bagi sesi webinar ini. Untuk makluman yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesi webinar ini adalah disiarkan melalui aplikasi Zoom dan terima langsung menerusi Facebook rasmi Institut Sosial Malaysia. Untuk makluman semua juga, kita akan bersiaran kira-kira selama 2 jam. Oleh itu, saya mohon kerjasama tuan-puan untuk kekal bersama kami sehingga berakhirnya webinar ini. Mohon kerjasama tuan-puan untuk mengisi borang pendaftaran kehadiran melalui pautan yang diletakkan di ruangan chatbox aplikasi Zoom dan Facebook rasmi ISM. CJ penyertaan digital perlu dimuat turun dalam insert selepas 24 jam waktu bekerja selepas webinar berakhir, dan link serta kod juga akan dimuat turun, akan diletakkan di ruangan chatbox nanti. Yang berusaha doktor, tuan-puan yang saya kasihi sekalian, menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan, doa dipohon penuh pengharapan agar sesi webinar ini mendapat keberkatan. Baiklah, bagi memberkati program kita pada pagi ini, marilah kita merafakkan kesyukuran ke atas rahmat dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya webinar pada hari ini dapat dijalankan sebagaimana yang telah dirancangkan. Dengan ini, saya mempersilakan Encik Muhammad Amirul Hakim bin Ismail untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan merafakkan kesyukuran kehadrat-Mu kerana dengan limpah kurnia-Mu dapat kami berkumpul bersama-sama dalam webinar memperkasa sukarelawan di Malaysia. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami dan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah majlis kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allah maj'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mathrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengangkat doa kita semua pada hari ini dan memandang kita semua dengan rahmat dan kasih sayang atas asbab kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi yang cukup indah ini. Pihak kami merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Amirul Hakim bin Muhammad Ismail di atas kesedia memimpin baca dan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, program diteruskan dengan sesi webinar Merpekasa Sukarelawan di Malaysia dengan bertemakan tajuk Sukarelawan dan Kesejahteraan Mental, iaitu kesan positif aktiviti sukarelawan terhadap kesihatan mental. Untuk makluman semua, semangat kesukarelawanan adalah semakin diberi penekanan sebagai satu elemen penting dalam pembentukan modal insan yang holistik dan berdaya saing. Serta secara tidak langsung, ianya berpeluang membina jaringan sosial yang lebih luas sekaligus dapat mewujudkan komuniti yang saling menyokong antara satu sama lain. Bab kata pepatah, pergi ke sawah, melintasi titi, singgah sebentar untuk berbakti. Semangat sukarelawan dekat di hati, komuniti bersatu itu sudah pasti. Justru itu, semangat kesukarelawanan juga penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu, progresif dan prihatin terhadap kebajikan sesama insan sekaligus dapat membawa kepada transformasi positif dalam kesihatan mental masyarakat. Baiklah, sebelum itu terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah yang akan bersama kita dan berkongsi ilmu pada pagi ini, iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Alif bin Jasni. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah bersua kita di arena ini. Baiklah, sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Yang Berusaha Dr. Muhammad Alif bin Jasni merupakan pensyarah kanan di Pusat Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial di Universiti Utara Malaysia UUM Kedah. Beliau telah mempunyai dua PhD itu dalam bidang keadilan jenayah di Universiti Malaya UM pada tahun 2018 dan PhD dalam kerja sosial di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2023 dan kini beliau melanjutkan pengajian PhD ketiganya dalam sains politik di UM. Beliau telah menjalankan banyak penyelidikan, antaranya ialah berkaitan sistem keadilan jenayah, pemulihan bekas banduan serta isu gelandangan. Selain bergiat aktif dalam dunia akademik dan penyelidikan, Yang Berusaha Dr. Alif juga merupakan seorang penulis buku yang prolific. Antara buku yang telah dihasilkan dan diterbitkan ialah Kerja Sosial Pemulihan untuk Bekas Banduan dan juga Kehidupan Gelandangan Bekas Banduan. Tidak terhenti di situ sahaja, malah beliau juga berhasrat untuk menerbitkan 3 lagi buah buku yang menyentuh aspek pemerkasaan sosial dan pemulihan komuniti. Iaitu antaranya adalah pemulihan pencegahan dan isu penyalahgunaan dadah, pemerkasaan gelandangan bekas banduan menerusi praktis kerja sosial pemulihan dan enigma gelandangan residivis wanita cabaran hidup di jalanan. Beliau juga pernah memperolehi anugerah ikon kesukarelawanan pada tahun 2020. Tahniah Doktor. Baiklah, sekiranya sepanjang webinar ini berlangsung, sebarang pertanyaan, pandangan atau perkongsian berkenaan topik ini, para peserta boleh mengajukan di ruangan chat box dan juga boleh meninggalkan komen di ruangan Facebook sekiranya para peserta mengikuti siaran di stream langsung Facebook ISM. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Berusaha Dr. Alif bin Jasni untuk menyampaikan sesi perkongsian ilmu dengan bertemakan sukarelawan dan kesejahteraan mental. Yang segala hormatnya dipersilakan.
Terima kasih kepada Puan Moderator dan terima kasih kepada ISM kerana menjemput saya untuk memberi talk lah pada hari ini. Tajuk yang diberi itu kesan aktiviti kesukarelawanan kepada kesihatan mental. Ini merupakan satu yang baru jugalah untuk saya untuk membincang daripada sudut kesihatan mental. Selalunya saya dapat selalu membincangkan dari sudut latar belakang, konsep kesukarelawanan itu. Dan nama saya Muhammad Ali bin Jasni. Saya merupakan pensyarah kanan daripada UUM dan saya telah join RICOP ni daripada 2018 dan kini saya menyandang jawatan sebagai setiausaha. Di mana Pertubuhan Kebajikan RICOP ni dia berada dekat dekat area Chowkit. Kita menumpukan aktiviti kebajikan kepada asnaf RICOP di Kuala Lumpur lah, khususnya yang berada di Chowkit. Tapi namun demikian, walaupun kita fokus kepada Chowkit, tapi kita mendapat klien jugalah daripada sekitar tu, daripada Masjid Jamik, daripada Hang Tuah, daripada pelbagai tempat jugalah yang kita dapat. Program tujuan RICOP ni dibina ni, dia dibina daripada sekumpulan kecil sukarelawan yang berminat untuk membantu golongan penagih dadah. Pada masa itu kami hanya beberapa orang saja. Dalam tak sampai 10, kita telah berjaya mendaftarkan RICOP ni pada 2020. Selepas itu kita membantu golongan-golongan seperti penagih dadah, bekas banduan, transgender, pesalah kanak-kanak dan juga keluarga yang bergelandangan lah. Ini antaranya program yang kami buat. Kami akan dapat bantuan daripada orang luar. Contohnya makanan kering ataupun makanan basah. Kita akan edarkan kepada para gelandangan lah di sekitar Jalan Chowkit. Selalunya bantuan-bantuan ini kita berikan untuk membantu mereka. Saya faham bahawa bantuan-bantuan ni adalah bersih. Lepas tu habis kita habis begitu. Tapi pada masa sama kami juga ada turut membantu. Boleh dengar internet unstable. Okey, kami juga ada membantu memberi bantuan mengaji. Kami juga ada memberi bantuan dari segi mengajar semayang, tempat mandi dan sebagainya. Ini adalah bantuan-bantuan yang kami terimalah sepanjang ini. Banyak jugalah, selalunya berapa jumlah yang kita boleh beri setiap hari. Selalunya bergantung kepada jumlah yang kita dapat terima. Antaranya boleh sampai 200, 200 setengah dan sebagainya. Selalunya kalau area jalan Alor Haji Taib saja kita boleh habiskan dalam 100 pack lah. Tapi kalau kita pergi area luar seperti Hang Tuah, seperti Masjid Jamik, kita memerlukan dekat 200 setengah bantuan-bantuan ini. Selalunya kami terbuka kepada orang luar lah untuk bantu. Dan pada bulan puasa selalunya ada bantuan-bantuan dari agensi-agensi, daripada individu-individu yang cuba untuk membantu bantuan. Bantuan boleh diberikan dalam bentuk makanan, bantuan bantuan seperti shampoo, sabun badan, lampin wanita, pampers dan sebagainya. Ada juga kadang-kadang kami menerima bantuan-bantuan dari sudut untuk keluarga gelandangan, macam contohnya beras, minyak dan sebagainya. Selalunya bantuan seperti minyak, beras ni kami akan beri kepada gelandangan yang dalam bentuk keluarga yang mempunyai rumah. Kami tidak akan beri bantuan minyak, beras kepada golongan yang duduk di tepi jalanan sebab mereka tidak menggunakan barangan-barangan tersebutlah. Selalunya ada bantuan-bantuan seperti tong gas dan sebagainya, tempat memasak dan sebagainya. Ini adalah bantuan-bantuan yang kami terima lah. Selalunya kalau kita lihat sini, ini merupakan sukarelawan-sukarelawan kami. Sukarelawan-sukarelawan yang ada yang masih kekal ada dalam 10, tapi pada masa sama setiap bulan, setiap tahun ada pertambahan, tapi mereka ini
akan beredarlah, akan buat benda lain pula. Itu adalah cabaran dalam isu gelandangan, dalam isu sukarelawan. Di mana apabila kita latih mereka, mereka telah arif dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan, tapi akhirnya mereka merasakan mereka tidak mahu buat lagi. Itu adalah cabaran dalam bantuan kepada sukarelawan inilah. Kami memerlukan jumlah sukarelawan yang lebih besar untuk membantu golongan-golongan ini. Ini adalah bantuan kita kasih mengajar Al-Quran dan mengajar Mukadam kepada mereka. Ini adalah kita pergi ke setiap lorong-lorong ini di mana kita beri bantuan, kita akan bawa lah pack-pack ini untuk beri kepada mereka. Kebanyakan kenapa kita kasih bantuan makanan? Sebab gelandangan ni dia ada yang bekerja. Contohnya kalau wanita, mereka bekerja tapi mereka mendapat gaji yang sangat sedikit, iaitu dalam RM30. Macam saya selalu cakap lah, di mana mereka dapat bantuan RM30 tapi akhirnya sekiranya ada berlaku masalah ke, seperti contohnya ada bawang jatuh ke, ada nasi jatuh ke, mereka kena ganti kerugian tersebut dan mereka mendapat jumlah yang lebih sedikit daripada gaji yang sepatutnya mereka dapat. Itu merupakan cabaran lah kepada gelandangan apabila mereka mendapat gaji. Antaranya selalunya, contohnya kalau memotong ikan, kalau gaji adalah RM90 sehari, tapi mereka mendapat RM60 saja. Itu kadang-kadang majikan menggunakan alasan mereka ni menggunakan duit tersebut untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Selalu itu adalah ketidakadilan yang berlaku kepada golongan gelandangan ini. Okey. So dekat sini kita akan mulakan tentang kesukarelawanan. Apa itu kesukarelawanan? Dia merupakan suatu konsep dan amalan berkaitan dengan sumbangan lah. Sumbangan yang kita beri ataupun perkongsian masa. Masa yang kita sepatutnya masa tu kita gunakan untuk perkara lain, untuk keluarga, untuk sebagainya, untuk pasangan. Tapi kita gunakan masa tersebut untuk bantu mereka. Lepas tu sumber yang kita ada. Sumber yang kita ada sebagai contohnya dia boleh jadi sumber secara fizikal atau sumber secara material yang kita boleh berikan kepada gelandangan ataupun pengetahuan yang kita ada. Kadang-kadang dia sukarelawan ni dia boleh jadi pelbagai, boleh bantu pelbagai klien. Macam contohnya kalau saya bantu gelandangan, dia boleh bantu orang tua, boleh bantu orang kurang upaya, boleh bantu kanak-kanak, boleh bantu orang yang dalam keadaan kanser dan sebagainya. Kemahiran dan kebolehan, selalunya kita akan gunakan kemahiran-kemahiran yang ada. Macam contohnya kami pernah dapat sukarelawan yang arif tentang marketing. So kita gunakan mereka untuk market kita punya pertumbuhan tersebut. Pengalaman-pengalaman yang ada, iaitu dan sebagainya yang dilaksanakan secara sukarela. Semua ini kita gunakan untuk bantu golongan-golongan ini menggunakan apa saja sumber yang kita ada untuk bantu golongan yang kita target tersebutlah. Itu adalah tujuan volunteerism. Okey, selalunya kita tengok jugalah sukarelawan. Apa tu sukarelawan? Apa tu kerja sukarela? Dan apa tu sektor sukarela? Dia ada 3 komponen utama. Tindakan, kegiatan, khidmat yang dilakukan secara sukarela. Sukarela tu dia selalunya tanpa melibatkan wang. Tapi pada hari ini ada saja NGO yang memberi wang lah. Tapi wang tersebut bukanlah jumlah yang besar. Tapi adalah wang seperti perjalanan, waktu dan masa lah. Kadang-kadang kita ada juga sukarelawan yang berada secara 9 to 5 di NGO. Kita ada kasih bantuan-bantuan yang duit yang kita peroleh, kita beri bantuan kepada mereka. Duit-duit yang tersebut mereka gunakan untuk melalui kehidupan lah, seperti membayar bilik, untuk mendapatkan makanan dan sebagainya lah.
dia tak ada masalah. Tidak semestinya bahawa sukarelawan tu perlu secara percuma, tapi pada masa sama ada keadaan di mana NGO memberikan kewangan kepada ahli sukarelawan tersebut. Macam contohnya NGO saya ada juga memberi bantuan kewangan kepada sukarelawan di mana dalam bentuk untuk membantu mereka untuk datang, perjalanan, menaiki bas, menaiki teksi dan sebagainya. Kalau sukarelawan, manusia, individu atau kumpulan yang terlibat melakukan kerja sukarela. Ini adalah kita lah. Kita sama ada individu kita seorang ataupun kita secara beramai-ramai, kita berkongsi hasrat yang sama lah. Iaitu apa benda yang kita minat. Macam contohnya saya ada mengajar subjek sukarelawan di universiti. Selalunya pelajar akan memilihlah apa yang mereka minat. Saya pernah buat membuang sampah di sekitar pantai. Kita bersama pelajar, bersama pensyarah, kita membuang sampah lah sehingga 300 tan sampah yang kita buang, yang kita kutip daripada tepi-tepi uh, laut, kita akan ambil pesisiran pantai, kita akan buang. Ya, itu kita boleh jadi pelbagai. Sama ada dalam bentuk recycling ke dan sebagainya. Ataupun kita boleh juga pergi ke sekolah-sekolah untuk bantu mereka untuk menjalankan kerja sukarela. Kadang-kadang kita boleh buat awareness kepada pihak sekolah, kepada pelajar-pelajar sekolah untuk bantulah sektor sukarela. Bentuk-bentuk pemuafakatan atau organisasi sukarela meliputi kumpulan atau kelompok. Ini boleh jadi di mana kita bersama beberapa lagi NGO, beberapa lagi pertubuhan, kita secara bersama-sama ataupun bersama dengan agensi kerajaan untuk bersama-sama membentuk satu sektor sukarela. Sektor sukarela ni selalunya berlaku apabila adanya peristiwa besar macam contohnya COVID, di mana kita, NGO dan juga agensi-agensi kerajaan bergerak bersama-sama dalam membantu. Itu adalah sektor sukarela. Di mana bersama-sama kita bergerak untuk membantu suatu perkara tersebut. Dia tidak semestinya, dia boleh juga kalau kita nak bantu daripada segi bantuan-bantuan. Macam contohnya kalau saya nak buang sampah di pesisiran pantai, kita nak membuat secara sektor sukarela, kita menjemput NGO yang berkaitan dengan membuang sampah, berkaitan dengan recycling untuk bersama-sama untuk membantu. Itu adalah pergerakan secara sektor sukarela. Sekejap. Okey, kesukarelawanan ia adalah kerja sukarela. Dia sukarelawan, sektor sukarela. Sektor dia ada 3. Sektor kerajaan, sektor bukan kerajaan iaitu swasta, dan kita adalah sektor sukarela. Selalunya sektor sukarela ni menghubungkan sektor kerajaan bersama mereka ataupun kita menghubungkan sektor bukan kerajaan bersama kita. Selalunya kita boleh membuat meminta bantuan, meminta donation, meminta sumbangan daripada pelbagai sektor untuk membantu. Dan peranan sumbangan dia boleh jadi pelbagai keprihatinan sosial. Kadang-kadang kita kena lihat bila kita nak meminta bantuan daripada agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi bukan kerajaan, kita kena tengok niche area dia. Apa niche area dia? Selalunya macam contohnya, kalau saya bantu gelandangan, kadang-kadang ada juga agensi swasta yang enggan membantu gelandangan. Bagi mereka melihat gelandangan ni boleh membantu diri sendiri. Mereka lebih suka untuk membantu kanak-kanak. Itu adalah perkara cabaran yang kita hadapi. Kita kena lihat apa yang niche area sektor swasta yang ingin bantu tersebut. Kadang-kadang ada sektor swasta dia berminat untuk bantu orang yang ada penyakit. Ada juga sektor swasta yang berminat untuk membantu orang kurang upaya. Ada juga sektor swasta yang berminat untuk membantu golongan warga emas. Kita kena lihat benda ini. Selalunya saya akan minta student saya akan minta ahli-ahli dalam NGO saya untuk melihat semula apa NGO ni lakukan, apa yang mereka minat untuk lakukan. Kadang-kadang kita kena lihat kat situ. Penyertaan dan pelibatan. Ada je agensi-agensi swasta
yang dia berminat untuk kasih sumbangan tapi dia tak nak turun. Dia hanya memberi sumbangan saja. Ada juga individu-individu yang turun ke padang tapi sebenarnya dia hanya berminat untuk memberi sumbangan saja tapi tidak mahu untuk turun. Selalunya patriotism, semangat kepada kenegaraan, pembangunan sosial dan ekonomi. Selalunya kalau kita tengoklah bantuan-bantuan seperti mengajar mereka membuat kemahiran. Macam contohnya kalau gelandangan ni, saya perasan kalau seorang gelandangan dia boleh memiliki 3 ke 5 kemahiran. Kadang-kadang kemahiran-kemahiran tersebut dia dah tak perlukan kemahiran tersebut sebab kadang-kadang kemahiran tersebut tidak boleh digunakan. Macam contohnya dia belajar buat kicap, dia belajar buat sabun tapi kemudian di akhirnya mereka tidak dapat gunakan kemahiran tersebut. Kita boleh tanya kepada gelandangan-gelandangan yang ada dekat sekitar Kuala Lumpur, berapa kemahiran yang mereka ada. Kadang-kadang mereka boleh kata ada sampai 3 kemahiran, ada sampai 4 kemahiran, tapi mereka tidak dapat gunakan. Itu adalah benda yang kita kena lihatlah apabila kita nak membantu membangunkan mereka dari segi sosial dan ekonomi, kita kena tengok kemahiran tu sama ada mereka boleh gunakan atau tidak. Kebanyakan begitulah. Bila kita kasih banyak kemahiran, saya faham banyak agensi-agensi swasta, agensi-agensi kerajaan ingin membangunkan mereka secara sosial dan ekonomi, tapi akhirnya mereka tidak boleh guna. Contohnya belajar memasak burger, tapi mereka memerlukan modal untuk membuka kedai burger dan mereka memerlukan lesen untuk membuka kedai burger. Itu adalah cabaran yang kita lihat bila berlaku kepada golongan-golongan ini. Kelestarian alam, kita boleh tengoklah macam saya kata, saya buang sampah di sekitar pantai di Perlis. Kita buang sampah, pantai di Perlis tu memerlukan program yang berkala. Sebab kita tidak boleh datang sekali saja, tapi kita kena berkala. Sebab sampah terlalu banyak, sebab dia tersekat dekat area batu-batu tersebut, kita kena buang. Sebab satu hari boleh mencapai sampai 300 tan sampah. So itu adalah kelestarian alam lah yang kita boleh buat. Kadang-kadang kelestarian alam tu kita boleh buat dari segi recycling, dan sebagainya. Kita kena tengok apa bentuk-bentuk recycle lah. Macam contohnya kita di rumah pada hari ini kita boleh bergerak sukarelawan secara individu dengan menghantar barang secara recycling. Contohnya minyak masak. Kita boleh kumpul minyak masak tersebut. Ataupun kita boleh kumpul botol-botol yang kita gunakan. Itu adalah satu peranan sumbangan yang kita boleh lakukan secara individu, iaitu kita kumpul minyak dengan harga yang sangat tinggi, 1 kilo dekat RM2.5 seperti kita beli minyak subsidi juga kalau kita jual dekat tempat recycling. Demokrasi, selalunya kita untuk ke arah demokrasi, banyak jugalah yang kita tengok NGO yang ke arah demokrasi, dia memperjuangkan isu-isu hak asasi, dia memperjuangkan isu ke arah kebebasan bersuara dan sebagainya. Pemerkasaan rakyat, kita boleh tengoklah pemerkasaan rakyat untuk membantulah. Ini banyak jugalah NGO yang membantu dari segi orang kurang upaya untuk memberi pendedahan kepada orang luar tentang isu-isu orang kurang upaya, tentang warga emas dan sebagainya. Macam contohnya lah, gelandangan ni ada banyak, ada yang melibatkan warga emas. Warga emas ni adalah golongan-golongan yang paling tersisih kalau kita tengok kan. Sebab golongan emas ni bila dia memasuki umur 50 tahun, majikan enggan mengambil mereka sebagai pekerja kerana mereka membimbangkan liability. Sebab tu kita memerlukan membuat pemberkasaan kepada golongan ini, di mana apa yang kita boleh lakukan agar mereka ni dapat bekerja, sebab tanpa kewangan mereka tidak dapat survive. Mereka terpaksa hidup di tepi jalanan, mereka tiada tempat untuk tinggal dan sebagainya. Itu adalah cabaran kepada warga emas gelandangan. Belum lagi gelandangan OKU, di mana ada je saya tengok dekat sekitar KL, golongan gelandangan OKU yang terpaksa tidur di atas kursi roda, yang terpaksa tidur di tepi jalanan kerana mereka tidak ada kewangan untuk keluar. Ini merupakan peranan yang kita perlu jalankanlah untuk membantu mereka. Pemerkasaan transgender antaranya, macam contohnya dekat NGO saya, kami membantu juga transgender dari segi perubahan lah. Kami tidak ada kata bahawa mereka perlu berubah, tapi kami menunjukkan contoh-contoh yang baik.
isu-isu moral yang baik dan akhirnya mereka bersama-sama untuk berubah. Contohnya kita membuat sembahyang tarawih, mereka mengikutlah kami untuk sembahyang tarawih, ataupun kita membuat mengaji, mereka pun mengikut mengaji. Itu adalah benda yang lama kelamaan mereka sendiri yang ingin berubah. Itu adalah benda yang saya nampak dalam NGO saya lah, di mana sebelum ini agak sukarlah untuk membantu kumpulan transgender, tapi lama kelamaan bila kita dapat target 2-3 orang dan akhirnya makin ramailah transgender yang datang ke NGO kami untuk mendapatkan bantuan, dan lama kelamaan mereka berubah, ada yang berjaya berubah dan sebagainya. Itu adalah perkara yang sangat baik lah kalau kaya tengok dalam NGO saya. Dia bantu, lagi satu lagi mu'alaf lah. Mualaf ni adalah golongan yang kesian jugalah kalau dekat sekitar Kuala Lumpur, golongan-golongan gelandangan mualaf, mereka memerlukan bantuan, mereka tidak tahu ke mana mereka pergi. So kita bantu mereka, apa yang kita boleh bantukan, kita nak memperkasakan golongan-golongan mualaf ni lah. Di mana kita nak beri dia bantuan-bantuan, mengajar mereka mengaji, mengajar mereka sembahyang. Sebab bila kita mengislamkan seseorang, membawa mereka ke dalam Islam, kita tidak boleh setakat itu saja. Itu adalah perkara penting kena ingat. Kita kena membimbing mereka sepanjang tersebut, sepanjang proses tersebut. Tapi banyak kes yang berlaku apabila mereka masuk Islam dan akhirnya dia jadi tergantung. Dia tidak tahu apa yang mereka perlu lakukan. Itu isu yang kami bantu jugalah. Lagi satu lagi, NGO kami bantu golongan-golongan seperti kehilangan IC dan sebagainya. Mereka kehilangan IC disebabkan oleh tidur di tepi jalanan, mereka dirompak oleh orang gelandangan juga dan akhirnya beg duit mereka hilang dan menyebabkan mereka kehilangan IC. Bila mereka kehilangan IC menyebabkan mereka susah untuk melakukan proses-proses dokumentasi dan sebagainya. So tujuan-tujuan dia adalah kerjasama. Kita bergerak secara beramai-ramai. Berkongsilah, dia tidak semestinya beramai lah. Dia boleh jadi dalam 5 orang, 10 orang yang berkongsi, yang bekerjasama, yang merasakan bahawa kita kena bantu golongan ini. Kasih sayang, iaitu kita mempunyai kasih sayang kepada golongan yang kita nak bantu. Macam contohnya saya selalu suka, saya selalu berminat untuk membantu golongan gelandangan. Saya merasakan bahawa gelandangan ni harus dibantu agar mereka ini dapat keluar daripada kehidupan mereka. Sebab kehidupan miskin sangat susah untuk mereka keluar. Lagi-lagi kepada gelandangan wanita. Gelandangan wanita ni dengan gaji yang sangat rendah menyebabkan mereka susah untuk keluar daripada kehidupan mereka. Keadaan hidup mereka dengan gaji yang mereka ada menyebabkan mereka ni berterusan dengan kehidupan miskin. Itu adalah perkara yang kita kena lihatlah, iaitu gelandangan wanita dengan domestic violence lagi dan dipergunakan oleh pasangan. Macam gelandangan wanita ni dia berbeza dengan gelandangan lelaki. Gelandangan lelaki ni, kalau saya berdasarkan kajian saya, mereka boleh dapat peluang untuk mencari dia boleh mencari marriage cup, iaitu dia boleh cari orang yang bekerja untuk berkahwin dengan dia, orang yang bekerja tetap untuk berkahwin dengan dia. Saya pernah tengok ada gelandangan lelaki yang berkahwin dengan cikgu, ada yang berkahwin dengan nurse dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi untuk golongan gelandangan wanita, mereka tidak dapat cari orang yang lebih atas daripada mereka. Mereka terpaksa cari orang yang lebih bawah daripada mereka. Akhirnya mereka mencari orang yang menjual dadah, mereka mencari penagih dadah, mereka mencari orang yang memiliki penyakit berjangkit dan sebagainya. Itu masalah yang berlaku apabila gelandangan wanita ni. Gelandangan wanita ni, dia tahu keadaan dia begitu, tapi dia terpaksa menerima pasangan tersebut disebabkan oleh mereka merasakan bahawa itu merupakan cara untuk memastikan keselamatan mereka. Ianya memberikan kesan kepada psikologi mereka lah, di mana gelandangan wanita ni selalu mempunyai perasaan untuk membunuh diri, perasaan depression, perasaan anxiety. Itu antara yang berlaku kepada gelandangan-gelandangan wanita ini. Sebab mereka mempunyai tugas yang sangat berat, memegang topi untuk menjaga anak dia, melakukan kerja dan sebagainya. Dan matlamat akhirnya adalah masyarakat yang sejahtera.
kita dapat memastikan bahawa golongan gelandangan ni dalam keadaan sejahtera lah. Tapi pada masa sama kita tidak dapat mengelakkan di mana ada je gelandangan yang relax lah, di mana mereka ini kembali semula kepada dadah. Itu adalah isu. Kita tidak dapat mengelakkan. Tapi pada masa sama kita tidak boleh mengatakan bahawa bila dia relax, kita tidak boleh bantu orang lain. Tapi kita boleh secara bersama-sama untuk membantu jugalah orang-orang lain untuk terus berubah. Okey, so dalam membincangkan tentang bagaimana sukarelawan ni memberi kesan kepada kesihatan mental, kita kena lihat apa tujuan kita join kesukarelawanan ni. Antaranya adalah altruism. Saya, macam contohnya saya, bila saya join sukarelawan ni, saya merasakan bahawa saya mendapat kepuasan dalaman. Saya merasa gembira apabila melakukan aktiviti kesukarelawanan tersebut. Macam contohnya, kita rasa kepuasan penuh, kita rasa dapat melakukan kebaikan, kita rasa dapat benda-benda yang baiklah bila kita membantu golongan ini. Itu antaranya. Macam contohnya, kita beri sedekah. Bila kita beri sedekah, kita rasa macam something yang dia macam fulfill something dalam diri, kepuasan dalam diri. Macam contohnya kita bantu golongan-golongan seperti warga emas, seperti orang kurang upaya, masa yang kita gunakan untuk bantu mereka itu, kita rasa macam kita telah menggunakan masa itu dengan baik. Selalunya, seterusnya adalah amal jariah. Amal jariah ni dalam setiap agama lah, tak kira agama Islam, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu. Kita percaya bahawa apabila kita melakukan sesuatu perkara, kita dapat balasan semula. Kita percaya dosa dan pahala. Setiap agama percaya kalau kita buat kebaikan, kita dapat pahala. Kalau kita buat keburukan, kita dapat dosa. Sama juga dalam konsep amal jariah tersebut, kita percaya bahawa dengan kita melakukan perkara-perkara baik, kita dapat pahala. Kita bantu. Macam contohnya, ramai juga kes-kes di mana orang turun dengan merasakan bahawa bila dia membantu golongan-golongan ini, dia mendapat pahala. Lagi-lagi pada bulan puasa lah, di mana kita rasa bahawa kita nak membantu golongan-golongan ini, ramai bantuan-bantuan yang akan diberikan daripada persendirian, daripada agensi kerajaan, daripada agensi swasta. Sebab kita percaya pada bulan yang mulia ini, bila kita bantu, kita dapat pahala tersebut. Dan rasa sepunya ni sense of belonging. Macam contohnya saya, pada awalnya saya join sukarelawan disebabkan oleh kawan. Kawan yang ajak saya, dia kata, Alif, jomlah kita join sukarelawan ini. Pada awalnya saya menolak. Saya kata, saya terlalu sibuk, saya banyak kerja dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan bila dia ajak 2, 3, 4 kali, saya kata, okeylah, saya join. Bila saya join, saya rasa seronok. Bila kawan-kawan yang berkongsi aspirasi, motivasi yang sama, bila kita bersama-sama, pemikiran yang sama, cara berfikir yang sama, saya rasa, seronok juga buat sukarelawan ni. Kadang-kadang bila kita buat aktiviti sukarelawan ni, kita buat 1-2 jam je. Tapi kita duduk dekat kedai makan sampai 4 jam, sampai 3 jam. Sebab kita rasa seronok berborak tentang apa yang kita lakukan sepanjang hari tersebut. Itu benda yang kita dapat lakukan. Rasa sepunya apabila kita lihat orang yang berkongsi harapan yang sama. Macam contohnya saya suka bantu gelandangan, suka bantu bekas banduan. Tiba-tiba ada orang yang sama juga suka bantu-bantu gelandangan, bantu-bantu bekas banduan. Kita berkongsi, kita berkata, kita membincangkan bagaimana kita nak bantu mereka dengan lebih baik. Sebab kita perasan bahawa bantuan yang kita berikan adalah bersifat once on and one off. Tapi kita kata bagaimana kita nak bantu mereka agar berubah lebih jauh lagi. Kita nak kasih motivasi. Sebab nak bantu gelandangan ataupun bekas banduan ni, dia macam ni tau. Kita bantu dalam masa 3 bulan, motivasi dia boleh naik sangat tinggi. Tapi lama-kelamaan dia boleh jatuh dengan cepat. Itu antara yang saya perasan lah sepanjang membantu gelandangan, bekas banduan, penagih dadah di sekitar Kuala Lumpur ni. Kita bantu mereka, dia punya motivasi sangat tinggi pada awalnya. Tapi dia boleh jatuh balik dengan cepatnya. So kita
berbincang secara bersama apa program yang kita boleh buat untuk bantu mereka sense of belonging. Seterusnya adalah idealism. Cita-cita organisasi gerakan. Kadang-kadang kita tengoklah juga cita-cita dia. Tapi cita-cita tu dia boleh berubah. Macam contohnya, golongan pertubuhan kami adalah pada awalnya untuk membantu penagih dadah. Itu adalah tujuan utama dia. Kita nak bantu penagih dadah agar dapat keluar daripada kehidupan pendadah. Tapi akhirnya dia berubah. Cita-cita tu bertambah. Kita bantu bekas banduan, kita bantu gelandangan berkeluarga, kita bantu belia yang berisiko, kita bantu transgender. Tapi semangat dia masih yang sama, iaitu kita nak bantu golongan-golongan rentan. Sebab tu kita namakan pertubuhan kami adalah RICOP. Iaitu perjuangannya masih sama, cuma kita punya klien lebih besar. Dia lebih ramai. Kita ada melibatkan mualaf, kita ada melibatkan OKU, kita ada melibatkan orang kurang upaya mental dan sebagainya. Kita bantulah golongan-golongan ini. Lepas tu nilai-nilai budaya dalam masyarakat kita lah. Tak kira lah masyarakat Melayu, masyarakat India, masyarakat Cina. Kita percaya bahawa nilai-nilai budaya untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan itu sangat-sangat penting. Okey, membantu golongan itu sangat-sangat penting di mana kita percaya masyarakat tu semangat tolong-menolong itu. Kesan-kesan daripada semangat tolong-menolong tu dia dapat memberi kesan kepada psikologi kita, mental kita. Macam contohnya daripada kita terlalu memikirkan kesusahan, tapi bila kita bantu mereka, kita merasakan bahawa ada orang lebih susah daripada kita, dia akan menyebabkan kita punya psikologi tu menjadi lebih baik. Kita punya kesihatan mental menjadi lebih baik. Dan akhirnya adalah nilai-nilai sejagat, kemanusiaan, keadilan dan kebebasan. Kita mahu memastikan keadilan mereka. Kadang-kadang kita macam contohnya transgender, bagaimana mereka ingin dapatkan bantuan-bantuan, bagaimana kita nak bantu bualam ni mendapat bantuan, apa yang mereka perlukan. Selalunya, contohnya lah, pengalaman lepas mereka pernah menjual kad bank. Mereka pernah jual kad bank, pernah menjual pasport. Apabila mereka pernah menjual kad bank, akhirnya akan menyebabkan kad bank mereka telah dibar lah, tidak boleh digunakan. Apabila ingin meminta bantuan yang memerlukan kad bank tersebut, mereka tidak dapat untuk menggunakan kad bank tersebut. So, kita membantu mereka untuk mendapatkan kad bank semula, untuk membuka balik kad bank semula. Itu adalah perkara yang kita bantu jugalah, nilai sejagat. Dan juga kita bantu mereka untuk mendapatkan kad pengenalan. Kad pengenalan antara isu lah. Selalu kehilangan kad pengenalan disebabkan oleh duduk di tepi jalan, memang mereka selalu dirompak lah. Kadang-kadang hilang dan sebagainya. Ya, Okey. So, aktiviti sukarelawan, kerja sukarela bukanlah satu fenomena baru, tapi adalah semakin dilupakanlah. Sebenarnya sukarela ni telah wujud daripada zaman dahulu lagi. Zaman dahulu lagi, dia lebih fokus kepada melalui masjid, melalui gereja, dan akhirnya membawa kepada satu pertubuhan lah di mana yang lebih tersusun, lebih organize. Kerja sukarela ni perlu dipupuk sejak di peringkat remaja, di peringkat kanak-kanak. Selalunya macam kawan-kawan saya, dia ada ajak anak-anak mereka, adik-beradik mereka. Macam contohnya, saya dengan adik saya selalu follow saya lah. Bila saya buat kerja sukarelawan, kadang-kadang adik saya yang kata dia pun nak turun juga. Itu pun boleh memupuk semangat sukarelawan. Dia rasa bahawa dia boleh dapat bantu mereka untuk berubah. Itu antara yang kita boleh buat lah. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia tengok apa yang
mak dia buat, apa yang bapak dia buat. Kalau dia tengok bapak dia membuat kerja sukarelawan, pada masa sama dia pun seronok juga membuat kerja sukarelawan. Contohnya macam tadi saya tunjuk pack barang. Bila dia tengok bapa dia ataupun mak dia pack barang, dia pun akan sama-sama terpupuk untuk pack barang, untuk kasih kepada gelandangan. Itu kanak-kanak dan remaja ni dia belajar melalui pemerhatian. Apa yang dilihat daripada pemerhatian yang didapat tersebut. Sekiranya ibu bapa mereka jenis yang compassionate, jenis yang empathy, dia pun akan jadi seorang yang empathy kepada golongan yang nak dibantu. Selalunya bila kita lihat bantu gelandangan ni, bantu sukarela, bantu orang-orang orang seperti warga emas, orang kurang upaya, dia berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Macam nampak je sikit tadi bila kita bungkus barang, tapi sebenarnya kita memerlukan dalam 10-15 orang untuk mengangkat. Kita tidak boleh angkat seorang-seorang sebab dia akan jadi cabaran juga. Sebab tu saya kata bila kita kata sama-sama pikul dan sama-sama jinjing akan menyebabkan proses tu menjadi lebih mudah. Menyebabkan perjalanan proses untuk memberi bantuan tu menjadi lebih mudah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan tulang, manusia mati meninggalkan nama. So bila kita ingat, saya macam contohnya kalau saya di area Chowkit, ada juga gelandangan yang ingat saya. Walaupun saya berada di Kedah, tapi beberapa kali saya turun ke KL bersama pertubuhan, mereka ingat kita. Itu adalah perkara yang saya perasan lah. Sebab saya selalu membuat interview bersama mereka, saya membuat kajian bersama mereka. Lepas tu dia ingat nama kita, dia tahu kita daripada mana dan dia tahu kita datang daripada mana dan sebagainya. Itu benda yang kita lihat. Sebab bila kita bantu mereka ni dia rasa terharu dengan bantuan yang diberikan. So tidak ada gunung tinggi yang tidak dapat didaki, tidak ada lurah dalam yang dalam yang tidak dapat dituruni lah. Ini antaranya kita tengok putih tulang dikandung tanah, budi baik dikenang jugalah. So apa-apa budi yang kita buat memang akan dikenang. Orang akan ingat kita. Dia akan ingat. Kadang-kadang bila kita turun, sampai ada yang menangis sebab dia kata dah lama tak nampak, ada yang kata dah lama tak makan, ada yang kata dia baru ditangkap dan sebagainya. Banyak cerita. Ada yang mengatakan bahawa kaki dia ada masalah. Kita dapat lihatlah benda-benda itu. Sebab banyak penceritaan. Setiap orang ada cerita yang berbeza. Ada yang kata dibuang keluarga, ada yang dibuang keluarga disebabkan stroke dan sebagainya. Ada soalan ke? Kalau ada soalan saya boleh terima, kita boleh jawab. 4 unsur penting dalam definisi Azmi Datuk Mat. Keikhlasan. Keikhlasan sangat penting. Kita sebagai sukarelawan ni kita tak berharapkan apa-apa pulangan lah sebenarnya. Kita lebih kepada keikhlasan. Kita rasa bahawa kita lakukan perkara tersebut, kita rasa ikhlas untuk membantu. Kita tidak ada rasa pulangan yang kita ingin dapatkan. Pendidikan, selalunya pendidikan kita dapat belajar lah. Macam contohnya saya bantu gelandangan ni, bantu penagih dadah, bantu bekas banduan, dia memberikan pendidikan kepada diri saya. Di mana saya dapat belajar, saya dapat kongsikan pada hari ini, saya dapat kongsikan kepada pelajar-pelajar saya tentang isu-isu yang berlaku. Kita belajarlah banyak isu yang berlaku lah dalam kalangan gelandangan ini. Pelibatan, pengupayaan dan sebagainya. Pelibatan kita dalam konsep kesukarelawanan, pengupayaan kita, daya upaya kita lah, pemekasaan kita. Keikhlasan ni suatu elemen dalam kerja sukarela kerana tiada imbuhan yang dibentukkan. Selalunya kita percaya bahawa Tuhan akan berikan kita pahala pahala tersebutlah. Tiada orang paksa kita. Kita yang nak lakukan. Kita yang rasa tanggungjawab sosial kita untuk bantu golongan-golongan ini. Kita banyak memberilah, bukan menerima. Selalunya kita rasakan bahawa kita dah banyak peroleh peluang dalam hidup. Masa inilah untuk kita memberikan kepada orang-orang ini. Pendidikan ini merangkumi perubahan dari segi pengetahuan. Kadang-kadang pengetahuan saya jadi berubah. Dulu je, saya beritahu masa saya sekolah rendah, kita dengar lorong Haji Taib tu, saya dengar benda yang tidak baik.
orang selalu, kita dengar akhbar, kita dengar majalah, dia gambarkan lorong Haji Taib tu sebagai tempat yang tidak baik. Tapi bila saya turun kepada lorong Haji Taib, mindset saya terus berubah. Saya merasakan bahawa samalah dengan apa yang kita selalu dengar daripada orang-orang sebelum ini, rupanya berbeza. Rupanya ada benda yang lain daripada apa yang kita berubah. Pengetahuan kita jadi berubah. Sebab tu kalau saya dapat bantuan daripada golongan persendirian, daripada agensi swasta, saya kata jom turun bersama saya. Saya nak dia turun supaya dia dapat lihat sendiri ke mana bantuan dia pergi. Supaya dia rasa bantuan yang diberikan tu maksudnya tercapai. Saya nak tengok dia turun. Kadang-kadang saya memang selalu ajak. Saya kata jomlah turun. Sebab bila kita turun, kita dapat ubah mindset kita. Bagaimana keadaan mereka. Sebab keadaan mereka ada yang hidup dalam keadaan yang sangat-sangat fakir miskin. Keadaan-keadaan mereka cuba bekerja. Macam saya katalah, tidak semua gelandangan tidak bekerja. Ada yang bekerja tapi dengan gaji yang jauh lebih sangat sedikit. Ada yang gaji RM30, ada yang gaji RM60. Gaji RM60 tu digunakan untuk macam contohnya menyewa bilik dan sebagainya. Kadang-kadang untuk RM30 tu belum lagi untuk menyara anak-anak mereka. So keadaan ini menyebabkan sukarlah mereka untuk keluar daripada kemiskinan. So bila saya kata pendidikan ni kepada golongan-golongan yang membantu ini, saya kata dapat mengubah dia punya mindset mereka, dapat mengubah dia punya cara fikir mereka. Sikap, amalan, macam contohnya saya tidak suka, saya belajar untuk tidak membazir, saya belajar untuk menjaga diri dan sebagainya. Itu adalah pendidikan yang saya peroleh. Pelibatan merupakan elemen yang terpentinglah. Sukarelawan perlu ingat bahawa kita bukan hanya bekerja untuk mereka semata-mata, tapi mereka perlu disedarkan bahawa mereka perlu bekerja bersama-sama kita. Itu benda yang kita lihatlah. Kadang-kadang kita ada juga ajak golongan gelandangan itu untuk bersama-sama menjadi manpower kita. Sebab kita kata golongan gelandangan ni janganlah hanya saja menerima, tapi mereka pun sama-sama untuk sedar, untuk kerja. Untuk bantu, untuk pack barang dan sebagainya. Tapi banyak jugalah bantuan pekerjaan yang kita dapat. Kadang-kadang dia kes macam ni tau. Kes banyak sub sangat. Maksudnya kita dapat terima projek tersebut adalah projek yang telah disub banyak kali. Akhirnya golongan gelandangan ni buat kerja yang mendapat gaji yang sangat sedikit. Itu antara punca yang berlaku. Bila orang pertama dia sub kepada orang kedua sub kepada orang ketiga sub kepada orang keempat, kita adalah penerima yang kelima dan mendapat gaji yang sangat sedikit. Kadang-kadang pun ada juga gelandangan yang buat kerja tersebut, dia merungut jugalah. Dia rasa bahawa gaji tersebut tidak setimpal dengan apa yang dia buat. Itu yang benda yang berlaku. Bila gelandangan ni bekerja, pergi ke majikan-majikan, kadang-kadang ada yang ditipu gaji, ada yang tidak dibayar gaji dan sebagainya. Itu cabaran. Bila dia memegang label sebagai gelandangan, dia terpaksa menerima bahawa dia ditipu gaji. Itu benda yang berlaku. So, takrif kerja sukarela. Kerja sukarela ialah suatu kegiatan menolong atau perkongsian yang dilakukan dengan ikhlas dan rela hati tanpa paksaan oleh sesiapa, tanpa mengharapkan balasan serta bertujuan untuk memanfaatkan setiap pihak yang terlibat. Ini bentuknya lah kita berkongsi dengan ikhlas dan rela hati. Kita tak ada paksaan. Sebab kita tidak mahu paksa. Sebab tu kadang-kadang bila kita dah latih orang untuk join sukarelawan, kita tidak mahu paksa dia kalau sekiranya dia tidak mahu join lagi. Kita akan rasa bahawa apalah bila mereka tidak mahu join. Sebab kita tidak boleh memaksa mereka untuk berterusan. Sebab itu berlaku. Kadang-kadang ada yang 3 bulan join dah berhenti. Ada 6 bulan join dah berhenti. Ada sampai setahun. Lepas tu kata mereka telah dapat benda lain nak lakukan. Itu perkara yang selalu kita hadapilah. Kadang-kadang akhirnya yang tinggal, yang senior hanya dalam 10 orang je. Tak sampai 10 pun, 8 orang je. Itu je lah orang yang sama daripada 2018. Yang selebihnya adalah penambahan-penambahan yang ada sepanjang itu. So, kerjanya adalah ikhlas.
Bila kita buat kerja ikhlas, kita dapat rasakan kepada diri, iaitu rasa rasa benda yang kita buat tu adalah tanpa tanpa pulangan dia. Kita akan rasa lebih happy, kita rasa lebih puas hati dan sebagainya. Rela hati, benda ni paling penting. Bila kita rela hati, bila kita buat perkara tu bukan dipaksa, kita rasa bahawa kerja itu dilakukan dengan baik. Tanpa paksaan, kita tidak mengharapkan balasan. Kita tidak mengharapkan balasan dan memanfaatkan perkara-perkara yang terlibat lah, masa yang terlibat, sumber yang terlibat. Ini perkara yang kita lihat dalam takrif sukarela tu. Kesemua perkara ini perlu ada dalam diri, baru kita dapat jalankan proses kesukarelawanan tersebut. Adanya perkara-perkara tersebut itu yang menyebabkan kita rasa rugi. Orang merasa rugi itu sebab dia rasa bahawa tidak ada apa yang dia tidak terima. Maknanya dia tidak dapat benda yang sepatutnya didapat. Sepatutnya dia rasa penuh dalam diri dia, tapi pada satu masa dia akan rasa dia rasa benda tu merugikan. Macam saya, sepanjang saya buat program ni, saya rasa hati saya penuh, saya rasa bahawa apa yang saya lakukan itu memberi kebaikan kepada golongan-golongan ini. So kerjasama, benda ni kena buat kerjasama, kasih sayang, kasih sayang kita kepada golongan yang kita bantu, kasih sayang kita kepada sukarelawan-sukarelawan yang lain dan sebagainya. Bila kita bersama sukarelawan-sukarelawan, kita secara open book, di mana kita untuk mengelakkan daripada isu-isu konflik, kita tidak bercakap belakang, kita lebih bercakap secara berdepan, kita membincangkan perkara tu. Sekiranya ada konflik berlaku, kita berbincang secara bersama. Selalunya isu yang berlaku apabila sukarelawan yang tidak puas hati tapi bercakap belakang, dia akan menyebabkan kesan kepada sektor sukarela tersebut. Tapi sekiranya kita menggunakan waktu tersebut untuk berbincang, itu yang menyebabkan proses tersebut menjadi lebih baik. Kerukunan hidup, keprihatinan sosial, kita kena lihat apa yang kita nak bantu kepada golongan gelandangan ini, apa yang kita nak bantu kepada warga emas ini, apa yang kita nak bantu kepada bekas banduan ini, keprihatinan sosial kita, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh berikan, apa yang kita boleh ubahkan mereka. Itu keprihatinan sosial. Kita kena lihat apa yang kita boleh buat kepada mereka. Persefahaman dan kepaduan. Kesefahaman dan kepaduan, di mana kita bersama berkongsi fahaman yang sama, berkongsi aspirasi yang sama, kita membangunkan ekonomi mereka, kita membangunkan sosial mereka. Bila kita membawa gelandangan tu bersama mereka, akhirnya mereka akan sedaya upaya untuk keluar daripada kehidupan tersebut. Di mana dia merasakan bahawa aku dah tak nak buat kehidupan ni, sebab aku rasa bahawa aku kena tunjukkan example yang baik kepada orang-orang yang bantu aku ni. Itu antaranya lah pembangunan sosial. Kalau pembangunan ekonomi ni, di mana apabila dia merasakan aku tidak boleh sahaja menerima bantuan, tapi pada masa sama aku kena sama-sama untuk bekerja untuk mendapatkan bantuan ekonomi. Pemerkasaan masyarakat, kita nak memperkasakan mereka, demokrasi, patriotism dan nilai-nilai kemanusiaan sejagat lah. Kita kena adalah nilai-nilai yang kita nak bantu kepada golongan ini. Okay. So, prinsip-prinsip kerja sukarela, pegangan atau panduan asas bagi menjalankan kerja sukarela inilah paksi dan terasa. Sedia berkongsi ilmu, kemahiran, pengalaman. Macam saya katalah, ada orang dia pandai buat komputer, dia pandai buat marketing. Kita minta dia guna benda tu, buat marketing. Ada orang pandai mendapatkan sumbangan, kita gunakan dia untuk mendapatkan sumbangan. Ada orang dia pandai untuk menjadi jurucakap, kita berikan tugas dia untuk menjadi jurucakap. Ada juga yang mempunyai pengalaman-pengalaman lepas daripada NGO lain dan dia boleh kongsikan di dalam NGO kita. Itu antara yang kita boleh kongsikan maklumat, kemahiran dan pengalaman. Kita berkhidmat tanpa pilih kasih. Macam contohnya, kita tak katalah kita nak menolong satu kaum saja. Kita tolong tanpa mengira kaum. Semua kaum kita terima. Macam contohnya, kita tidak kata kita nak menolong hanya seorang ini saja. Kita menolong semua.
Macam contohnya kumpulan transgender yang kita bantu, kumpulan OKU kita bantu, kumpulan mualaf kita bantu dan sebagainya. Menyumbang tanpa mengharapkan balasan ataupun ganjaran material. Ini paling kena ingat sebab kadang-kadang ada yang merasakan bahawa bila dia tidak dapat pulangan balik, dia merasa kerugian tersebut. Dia merasa bahawa aku dah tak nak buat benda ni sebab aku tidak mendapat kelebihan-kelebihan yang ada. Itu benda yang berlaku menyebabkan ramai yang berhenti di kerat jalan. Dia rasa tidak dapat pulih. Bertitik tolak daripada keadaan dan keperluan pihak terlibat. Selalunya kita bertitik tolak daripada situ. Selalunya kadang-kadang dia tak kisah. Antara kita ni, kita nak bantu siapa? Cuba kena pasti apa yang kita nak bantu. Kumpulan mana yang kita nak bantu? Contohnya kita nak bantu kanak-kanak ke, kita nak bantu ibu bapa ke, kita nak bantu pelajar sekolah ke, kita bersama-sama memberikan kita punya tenaga. Ataupun di kawasan tempat tinggal kita ke, kita nak membina AJK keselamatan ke dan sebagainya. Dia bertitik tolak daripada beberapa orang dan membawa orang bersama-sama untuk membantu juga. Melibatkan pihak yang berkenaan dalam sebarang keputusan tindakan. Insan merupakan sumber utama dalam kerja sukarela. Setiap orang boleh memberikan manfaat lah. Bagi saya, tanpa mengira siapa saja, dia boleh memberi sumbangan dan manfaat kepada golongan yang kita nak bantu. Itu paling penting. Setiap orang ada keupayaan masing-masing. Kita kena kenal pasti apa keupayaan-keupayaan kita. Saya pernah juga menerima sukarelawan daripada orang kurang upaya. Dia mempunyai minat untuk bantu, dia membantu dari sudut yang dia boleh bantu. Itu benda yang kita boleh. Kita tidak boleh sisihkan siapa-siapa. Sebab kita merasakan bahawa setiap orang boleh jadi sukarelawan. Menjadi sukarelawan ni, dia menyumbang kepada komuniti. Menyumbang kepada komuniti-komuniti yang kita nak bantu tersebutlah. Dan seterusnya kita belajar sesuatu. Pengalaman baharu ni bagi saya, setiap hari akan belajar pengalaman-pengalaman baharu. Kita akan dapat banyak input baru yang kita dapat belajar pada setiap hari. Dia tidak sama. Setiap kali kita turun padang, dia tidak akan benda yang sama. Kita akan pick up banyak benda. Benda-benda yang kita pick up, apa benda yang kita pelajari, kita akan belajar. Itu benda yang saya perasan lah. Bila kita membantu golongan-golongan ni, kita akan belajar, kita akan dapat perbaiki kelemahan yang ada, dan kita dapat memantapkan lagi kemahiran-kemahiran yang ada. Contohnya macam bantuan-bantuan, kita tengok ada masa kita tidak sesuai. Macam contohnya bantuan-bantuan apa yang lebih sesuai untuk diberikan. Kita tanya silaturahim dan rasa sepunya, kita membawa gelandangan-gelandangan ni untuk dekat kepada kita. Sebelum ini kita gagal untuk mendekati golongan transgender. Selalunya kalau kita nak bantu golongan transgender, mereka akan lari, mereka akan takut sebab mereka takut dipandang tidak baik. Tapi lama kelamaan, bila kita dapat berjaya memenangi hati 2-3 orang dan akhirnya menyebabkan yang lain pun turut percaya kepada NGO kami. Itu antara yang kita buatlah. Macam contohnya datang NGO kami, ada juga daripada penjara, daripada yang baru dibebaskan daripada penjara, dia datang kepada NGO kami sebab dia pernah mendengar daripada kawan-kawannya. Dia mengatakan bahawa NGO kami ada bantu. Memperkasakan komuniti, memperkasakan mereka daripada sudut sosial, memperkasakan mereka dari sudut ekonomi, memperkasakan mereka daripada sudut pelbagai. Kita bantu mereka. Cuma macam saya katalah, bila bantu mereka, kadang-kadang bantuan itulah benda yang kita lihat. Macam contohnya, kalau ada bantuan-bantuan yang agensi-agensi yang nak kasihkan, kena cek balik sama ada kerja tersebut sama ada telah disiapkan ke ataupun kerja itu adalah memang direct kepada mereka. Sebab kesianlah benda yang berlaku apabila kerja yang mereka peroleh itu adalah kerja yang telah disiap selepas 5 kali, selepas 4 kali. Akhirnya kerja tersebut tidak berbaloi kepada mereka. Mereka seperti membuat kerja kebajikan. Itu adanya benda yang berlaku lah. Kalau macam contohnya susun paku dalam plastik, kumpulkan paku dalam plastik, sebenarnya bila dia dapat tahu bahawa orang lain telah mendapat untung atas angin. Itu yang berlaku kepada golongan gelandangan ini. Mereka mendapat
kerja-kerja yang mendapat jumlah gaji yang jauh lebih sedikit. Orang atas telah mengambil lebih banyak. Itu yang kita kena, apa yang saya belajar lah. So saya nasihatkan kalau kita nak bantu mereka, kita kena kenal pasti projek yang kita nak bantu kepada mereka tu bukan projek yang dah telah disub banyak kali. Dia akan memberi kesan kepada golongan gelandangan lah. Itu yang menyebabkan mereka demotivated. Kalau gaji tersebut setimpal, saya tak rasa mereka akan demotivated. Bila mereka demotivated tu apabila dia mengetahui bahawa gaji tu tidak setimpal dengan kerja yang mereka buat. Mengurangkan tekanan dan kebimbangan. Ini antaranya lah. Bila kita buat kerja sukarelawan tu, kita dapat mengurangkan tekanan kita, kebimbangan kita. Macam contohnya anxiety, macam contohnya depression, macam contohnya saya ada juga anxiety. Saya rasa saya banyak memikirkan perkara. Tapi bila saya melakukan kerja sukarelawan tu, perasaan untuk hilang anxiety tu lebih tinggi. Di mana kita fokus, kepala kita, minda kita fokus kepada untuk melakukan kerja sukarelawan tersebut. Dia mengalihkan fokus kita daripada masalah sendiri. Dia akan meningkatkan rasa ketenangan dan kesejahteraan. Kita merasakan bahawa bila kita melakukan bentuk tersebut, dia memberi impak kepada diri kita. Meningkatkan rasa tujuan dan kepuasan hidup. Macam saya rasa seronok lah. Saya pernah ingat arwah ayah saya kata, Alif, Alif selalu berada dekat tempat gelandangan je. Jarang ada kat rumah. Ada sampai tahap macam tu. Bila kita berminat. Kadang-kadang bila NGO kata, jom turun malam ni. Saya dengan secepat mungkin akan kata, okey, jom kita turun. So sebab saya rasa kepuasan hidup tersebut. Sebab saya dapat membantu. Itu antaranya lah saya pernah berasa di fasa tahap itu. Di mana tahun 2018, 2019, semasa saya belum kerja lagi, baru habis belajar, saya banyak fokuskan kepada bantuan ini. Sebab saya rasa hidup lebih bermakna, saya rasa fokus, dia memberi impak positif kepada masyarakat. Kadang-kadang adik saya kata, banyaknya masa pergi ke sana. Sebab benda-benda itulah, sebab kita rasa ada tujuan kita bantukan. So, mengurangkan risiko kerumunan, meningkatkan interaksi sosial. Selalunya risiko kemurungan ni disebabkan kita berada keseorangan, kita terlalu banyak memikirkan masa perkara-perkara yang tidak sepatutnya, dan akhirnya dengan membantu golongan-golongan yang kita nak bantu tu, kita akan meningkatkan interaksi sosial. Macam kita bantu golongan gelandangan ni, kita selalu berborak bersama mereka, berinteraksi sosial, bertanya khabar terhadap mereka, meningkatkan keyakinan diri dan harga diri, meningkatkan rasa pencapaian dan kepuasan lah. Selalunya rasa puas, rasa kepuasan, menggalakkan hubungan sosial yang sihat. Selalunya membantulah membina persahabatan baru. Selalunya saya berkenalan dengan kawan-kawan baru. Ada yang kawan merupakan cikgu, ada yang merupakan doktor, ada yang merupakan pegawai-pegawai kerajaan, ada yang daripada agensi swasta. Kita dapat membina networking tersebut. Persahabatan baru. Kita mengukuhkan jaringan sokongan sosial. Sebab setiap orang mempunyai kekuatan masing-masing. Kita gunakan kekuatan masing-masing untuk membantu. Selalunya meningkatkan kesedaran dan empati lah. Lebih peka terhadap isu sosial, memperbaiki perspektif terhadap kehidupan. Macam saya katalah, sebelum ni saya lihat Jalan Cokit tu, Lorong Haji Taib tu benda yang apa yang saya imaginkan benda yang tidak baik. Tapi bila saya turun hampir 2 tahun untuk hampir setiap hari, saya rasa bahawa saya tidak takut. Dia berbeza. Kadang-kadang saya rasa untuk saya berjalan seorang diri pun saya rasa tidak takut. Dia berbeza macam apa yang kawan-kawan saya pernah cakapkan kepada saya. Dia mengubah kita perspektif. Macam contohnya, bagi kita yang merasa tidak cukup dalam diri kita, apabila kita melihat orang lain yang serba kekurangan, kita akan merasakan bahawa kita telah cukup. Macam contohnya, ada juga kepada kawan saya ada kata kepada saya, seronoklah orang ni makan mewah, berbuka puasa mewah. Saya kata, okeylah, kita pun dapat berbuka puasa luar juga. Ramai lagi di kalangan kita yang tidak dapat berbuka puasa luar. Dia membuka perspektif saya lah terhadap kehidupan. Macam contohnya, ada kata, orang ni makan mewah dekat hotel, orang ni pergi ke sini dan sebagainya. Bagi saya
saya dapat seronok, saya dapat kepuasan tu, perspektif saya terhadap kehidupan. Macam contohnya, saya melihat kawan-kawan yang bercuti di luar negara, bagi saya bercuti di Langkawi pun bagi saya dah sudah seronok. Dia mengubah kita sebab saya faham bahawa ada orang yang tidak dapat bercuti ke Langkawi sekalipun. Ada orang yang tidak dapat bercuti ke Port Dickson sekalipun. Kita yang dapat cuti ke Port Dickson, Langkawi itu pun dah rasa sangat-sangat gembira. Kita rasa sangat-sangat bersyukur. Itu merupakan antara yang mengubah diri saya lah, cara saya melihat perspektif kehidupan. Meningkatkan kesihatan fizikal dan mental, mengurangkan kadar tekanan darah, mengurangkan risiko penyakit mental seperti kemurungan. Okey. Ini adalah bantuan-bantuan yang saya berilah daripada 2019, 2018, 2019 begitu. Kita bantu kasih dia yang gambar kat belakang tu adalah pelajar-pelajar daripada universiti, pelajar-pelajar daripada universiti awam, universiti swasta. Mereka yang perlukan program khidmat bakti ni lah. Mereka datang bersama-sama untuk membantu. Contohnya keperluan isu organisasi pemberian. Macam selalunya lah. Banyak kes-kes di surat khabar, dia melaporkan bahawa banyak pembaziran makanan. Di sini saya nak gunakan platform saya nak share. Sebenarnya bila kita kasih pemberian makanan, kita kena tengok pemberian makanan macam mana yang kita berikan. Kalau kita pemberian makanan yang jenis yang telah dimasak, dia akan menyebabkan pembaziran yang lebih tinggi. Risiko untuk pembaziran tu lebih tinggi. Sebab tidak semestinya gelandangan itu ingin makan pada waktu itu. Tapi untuk mengelakkan pembaziran, saya selalu menggalakkan, NGO saya selalu menggalakkan untuk beri dalam bantuan-bantuan kering. Macam contohnya Maggi, macam contohnya roti, macam contohnya air, macam contohnya bantuan-bantuan tersebut. Macam contohnya, saya ingin mengubahlah perspektif rakan-rakan sekalian, macam merasakan bahawa mereka ni boleh bekerja. Ya, mereka boleh bekerja. Tapi gaji mereka sangat sedikit. Tidak dapat keluar daripada kemiskinan mereka. Mereka tersekat dalam cycle kemiskinan tersebut. Disebabkan oleh gaji yang sangat sedikit, keluarga yang tidak menerima, mereka tidak tahu hala tuju mereka. Akhirnya mereka tersekat dalam kehidupan sedemikianlah. Pemberian makanan bungkus dimasak, kita tengok mengikut kesesuaian masa. Tidak boleh diberi waktu yang tidak bersesuaian. Contohnya lah, kalau bulan puasa, seeloknya kalau nak kasih makanan yang dimasak pukul 7 petang lah. Janganlah kita kasih makanan yang dimasak pukul 9 malam. Sebab 9 malam mereka telah makan pun pada pukul 7 malam tadi. Maka kita kena lihat waktu yang lebih bersesuaian. Itu benda-benda yang kita lihat. Sebab banyak kes di mana pemberian makanan pukul 11 malam, pukul 10 malam. Kadang-kadang ada pemberian makanan yang diberikan pada pukul 2 pagi pun ada. Dia kena tengoklah, kadang-kadang itu adalah waktu tidur, kita kasih makanan tidak sesuai untuk diberikan. Ini pengalaman sukarelawan saya. Kita bantu mereka lah. Ramai yang tidur di tepi jalan ni, mereka ada je melakukan kerja-kerja buruh, tapi kerja-kerja tersebut hanya dapat menggunakan untuk kehidupan seharian saja. Selalunya bila ada bantuan-bantuan ini, kita akan berikan di tepi seperti inilah. Kita tidak mengejutkan mereka daripada bangun, kita beri bantuan sebegitu. Ini isu semakan kesihatan. Ini merupakan saya punya Presiden, Puan Akmal Kasih, Presiden Pertubuhan Kebajikan ARIKOP, Dr. Nuralina Umar, Pensyarakanan daripada Universiti Melaya. Kami bersama Pertubuhan Kebajikan ARIKOP, kita membuatlah semakan berkala. Kadang-kadang banyak jugalah isu diabetes, isu kencing manis dan sebagainya. Itu merupakan perkara-perkara yang sangat kesianlah kepada mereka. Kadang-kadang bila mereka mendapat penyakit-penyakit seperti HIV, seperti hepatitis, mereka terdah kepada pneumonia lah. Pneumonia tu berlaku apabila mereka duduk dekat kawasan yang cuaca yang berubah lah. Kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas, yang menyebabkan mereka meninggal dunia di jalanan. Itu benda yang sangat berlaku. Ni kita beri bantuan kepada pakcik ini. Dia ada masalah kaki dia lah, berdarah dan sebagainya. So, tanda-tanda kesihatan mental yang stabil, emosi kita stabil, mampu mengawal emosi, tidak mudah marah atau kecewa, pemikiran positif, berfikiran rasional, tidak terlalu cemas lah.
kita tidak berfikiran negatif secara berlebihan. Kita tidak risau terlalu berlebihan. Tidur berkualiti, tidur yang cukup dan berkualiti tanpa gangguan. Selera makan yang stabil, kadang-kadang selera makan pun memainkan peranan. Saya baru baca juga, kalau kita jarang membuang pun merupakan tanda-tanda kita ada masalah kesihatan mental dan sebagainya. Itu merupakan tanda pencernaan yang tidak baik pun merupakan tanda-tanda kesihatan mental. Tidak mengalami perubahan drastik dalam selera makanan, sama ada terlalu banyak ataupun kurang makan, daya tahan terhadap tekanan, mampu menghadapi tekanan dengan baik dan tidak mudah putus asa. Ini merupakan perkara yang kita dapat lihatlah daripada program yang kita buat tadi tu, kita dapat mengubah nasib. Dan hubungan sosial baik, mampu berinteraksi dan mengekalkan hubungan dengan baik dengan keluarga, dengan rakan-rakan. Kadang-kadang kita turun padang, mak saya pun selalu turun padang bersama saya, kita bantu adik-beradik saya sebab dia tengok. Bila tengok kita turun, dia pun sama turun. Rakan-rakan kita pun sama-sama turun. Masyarakat produktif dan bermotivasi, berupaya bekerja dan belajar dengan baik serta berminat dalam aktiviti seharian, rasa kepuasan diri, merasa gembira dan berpuas hati dengan kehidupan secara keseluruhan lah. Kita rasa puas hati dengan kehidupan kita. Yang ini merupakan buku saya yang telah dihasilkan. Kerja sosial pemulihan untuk bekas banduan. Boleh diterbitkan di bawah Universiti Malaya Press. Boleh dibeli dekat Universiti Malaya Press ataupun dekat Shopee pun ada. Kehidupan gelandangan bekas banduan adalah di bawah UKM Press, di mana boleh dapatkan jugalah. Di Shopee pun ada, di UKM Press pun ada. Kedua-dua buku ni jual. Kalau baca buku kehidupan gelandangan bekas banduan, kita dapat belajarlah macam mana kehidupan mereka, strategi hidup mereka. Daripada pagi sampai petang, pagi buat apa, pagi ada. Kadang-kadang sebab tu kita tidak boleh bersangka buruk kepada gelandangan. Dalam kajian saya menunjukkan ada saja yang bersemayang pada waktu pagi. Iaitu bila bangun pagi, mereka mandi di masjid dan mereka bersemayang. Ada saja saya daripada buku kehidupan gelandangan bekas panduan ni melaporkan perkara tersebut. Dia banyaklah melaporkan perkara-perkara unik. Macam contohnya di luar negara, banyak melaporkan tentang gelandangan tiada keluarga, tiada sahabat. Tapi dalam kajian saya membuktikan bahawa mereka ada WhatsApp group. Mereka ada WhatsApp group bersama keluarga. Mereka ada Facebook bersama ahli keluarga. Mereka masih menghubungi ahli keluarga. Itu benda yang menarik untuk kita pelajari daripada buku ini. Banyak jugalah benda yang saya lihat, yang saya dapat tekankanlah benda-benda yang menarik. Antaranya WhatsApp group yang mereka ada bersama keluarga. Ada juga yang beraya dengan keluarga. Pada hari raya mereka akan balik keluarga. Kadang-kadang kalau kita perasan dekat KL, pada bulan puasa, pada bulan raya je dah tak ada dah. Mereka balik. Tapi mereka cuma tak nak tinggal bersama keluarga, kerana bila tinggal bersama keluarga, mereka perlu berada di bawah peraturan. Bila berada di bawah peraturan, mereka tidak dapat ikut peraturan tersebut. Mereka telah biasa hidup bebas dan sebagainya. Manakala, kalau kerja sosial pemulihan untuk bekas banduan ni, saya ada sharekan tentang apa program-program yang kita dapat berikan kepada bekas-bekas banduan ini. Saya rasa itu saja daripada saya. Ada soalan ke yang saya boleh berikan? Baiklah doktor, kita bukakan soalan bagi sesi soal jawab. Dekat ruangan chat box webinar kita ada 2 soalan ya doktor. Yang pertama kita jawab satu-satu ya. Yang soalan pertama adalah macam mana teknologi dan media sosial dapat digunakan untuk memperkasa gerakan kesukarelawanan. Okey. So, banyak juga saya tengok NGO yang menggunakan TikTok, media yang boleh cepat untuk mencapai ke orang bawah. Macam even saya punya NGO pun kami ada Facebook yang memaparkan apa yang kita lakukan. Sebab kita, macam ada yang mengatakan begini,
Kenapa beri bantuan, kita tangkap gambar? Itu ramai persoalan yang tanya. Tapi itu merupakan kita nak menjadi visible. Itu caranya untuk kita beri visibility di mana kepada pemberi donation kepada kita bahawa kita telah jalankan program tersebut. Apa program-program yang jalankan. Kadang-kadang ada juga agensi-agensi swasta dia mahukan dia punya outreach tersebut dipaparkan di media massa. Itu antaranya. Sebab tu bila kita menggunakan teknologi macam contohnya WhatsApp group, TikTok, Instagram dan sebagainya untuk cara kita untuk menyebarkan luas tentang ini. Macam contohnya lah, macam di sini saya gunakan platform saya untuk share tentang makanan. Sebab selalunya makanan orang suka kasih basah, iaitu makanan nasi goreng, mihun goreng, sedangkan lebih baik untuk kita kasih makanan kering. Bila masa mereka boleh gunakan makanan kering yang tahan untuk tempoh masa yang lebih lama. Ini merupakan platform saya berikan. Macam contohnya saya kata tidak sesuai lah cara untuk kita kasih makanan tu kena sesuai dengan masa. Kita tidak boleh kasih makanan ikut kita punya keselesaan. Kita kena lihat apa yang bersesuaian dengan mereka. Sebab jangan terpanjat Puan Moderator. Ada orang kasih lamb chop pukul 2 pagi. Siapa nak makan lamb chop pukul 2 pagi? Ini yang berlaku. Lamb chop pukul 2 pagi. Memanglah nampak grand makan lamb chop pukul 2 pagi. Tapi saya sendiri pun tak nak makan lamb chop pukul 2 pagi. Itu benda yang berlaku jugalah. Kadang-kadang donate yang pemberi donation pun ada yang macam kasih bantuan-bantuan tersebut. Ada juga donation yang beri bantuan dia nak nampak macam glamour lah. Kasih bantuan McDonald. McDonald dia kasih 200 pack. Tapi saya kata bila kita kasih McDonald 200 pack, dia tidak dapat cater kepada semua gelandangan. Itu yang berlakunya. Apabila berlakunya perebutan. Pernah berlaku begitu. Di mana dia bawa 200 pack saja dan akhirnya menyebabkan perebutan yang berlaku. Bergaduh-gaduh. Sebab tu saya selalu advise saya punya pemberi donation, apa bantuan yang nak berikan. Berapa banyak yang sesuai. Sebab itu kalau nak beri banyak ini saja kita kena buat kaedah ini. Kalau beri sebanyak ini kita boleh buat kaedah ini. Itu yang saya selalu advise kepada pemberi sumbangan kita sebab agar mereka dan pemberian bantuan tu berjalan dengan lancar. Okay, terima kasih Doktor. Soalan seterusnya, adakah terdapat risiko keletihan emosi ataupun burnout dalam kalangan sukarelawan dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Okey. So betul, setuju macam saya kata burnout tu berlaku. Macam saya katalah, bila kita dah latih NGO, sukarelawan, ada yang sukarelawan yang akhirnya berhenti sebab dia merasakan bahawa objektif tu tidak sampai kepada diri dia. Mungkin disebabkan burnout, mungkin dia merasakan bahawa dia tidak dapat apa yang dia inginkan. Sebab tu kalau saya tengok rakan muda dia ada kasihkan pengiktirafan. Pengiktirafan tu dalam bentuk emas, bukan emas betul, dia macam sijil emas, gangsa dan sebagainya. Itu merupakan pengiktirafan. Saya selalu bercakap kepada NGO saya, kita kena kasih pengiktirafan kepada NGO kita, ahli-ahli kita supaya mereka rasa pengiktirafan. Selain itu, ada juga kita kasih sukarelawan yang sepenuh masa. Kita kasih dalam bentuk kewangan supaya rasa burnout tu lebih kurang. Supaya dia rasa bahawa itu adalah kerja berbanding dia melihat dia sebagai sukarelawan. Maksudnya ada win-win situation dekat situ. Macam saya tidak terima wang sebab saya adalah kadang-kadang saja, kadang-kala saja. Tapi kami ada sukarelawan yang memang setiap hari sepanjang masa. Kita kasihkan bantuan kewangan kepada mereka untuk mengurangkan burnout. Selalunya kita tengoklah apa yang mereka kuat, apa yang mereka ada yang kuat kepada dokumentasi. Kita kasih program, kita kasih aktiviti dokumentasi kepada mereka. Okey, ada soalan lain? Ada. Okey, seterusnya soalan, bagaimanakah kita boleh mengelakkan lebih banyak golongan profesional untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan? Okey. Sebab tu daripada media sosial tersebut, kalau setiap orang saya ada TikTok saya sendiri,
di mana saya selalu share, kadang-kadang ada orang yang datang kepada saya untuk memberi bantuan. Tapi kadang-kadang dia hanya nak beri bantuan tapi dia tak nak turun. Dia ada permintaan sebegitu. Dia kata bahawa saya beri bantuan tapi saya tak nak turun. Saya cuma nak kasih bantuan saja. Janji bantuan tu dijalankan. Tapi pada masa sama, bila kita membina repo dekat internet, kita selalu memberi bantuan, akhirnya akan mewujudkan kepercayaan. Di mana kita memang betul-betul kasih bantuan. Bukan kita simpan untuk diri sendiri. Tapi memang bantuan tu diberikan kepada gelandangan-gelandangan ini. Itu cara saya lah. Saya gunakan teknologi. Baik, soalan seterusnya, bagaimanakah kita boleh meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan sukarelawan di Malaysia? Okey. Selalunya kesedaran kepada masyarakat, kita jangan lihat masyarakat secara besar. Kita lihat daripada rumah kita sendiri, keluarga kita, gerak kepada jiran kita. Dalam bentuk jiran, kita boleh buat AJK kejiranan, di mana contohnya Neighborhood Watch. Neighborhood Watch ni di mana kita memastikan keselamatan, kita membuat program-program kejiranan, kita boleh buat program di masjid dan sebagainya. Kita start daripada kecil dulu, daripada mikro tu dulu. Daripada ibu bapa kita, daripada rakan-rakan kita, daripada jiran-jiran kita untuk sama-sama berminat. Itu akhirnya dia akan berkembang secara besar-besar. Seterusnya kita boleh bawa juga pergi ke sekolah. Bila ke sekolah, kepada ada murid-murid sekolah. Bila kita kerap memberi awareness tersebut, kesedaran tersebut menyebabkan murid-murid sekolah tersebut akan terus berminat, dia akan menyebabkan mereka akan berminat untuk join benda tu. Kita tidak boleh target masyarakat secara besar, tapi kita kena lihat daripada sudut kecil dulu, daripada jiran-jiran tetangga kita terlebih dahulu. Menjawab ke soalan? Baik, terima. Ada lagi satu soalan, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh sukarelawan dalam membantu komuniti? Okey, cabaran yang paling utama ialah drop out lah. Di mana sukarelawan bila dah 3 bulan, 6 bulan, dia dah tak nak buat dah. Akhirnya tinggal kita yang beberapa orang ni lah, berapa kerat ni. Itu antara cabaran yang kita hadapi. Cabaran kedua adalah membantu gelandangan bekas banduan. Macam saya kata, kita kasih dia motivasi. 3 bulan kita kasih motivasi. Dia boleh turun motivasi dia dalam masa seminggu saja. Itu cabaran yang kita hadapi jugalah bila bantu gelandangan bekas banduan ini. Bila bantu mereka, kita kasih motivasi, kadang-kadang dia rasa tidak mahu lagi membantu. Itu antara cabaran dia. Oh, baik. Ada yang saya terima WhatsApp dari seorang peserta ni. Soalannya adalah, apakah langkah terbaik untuk memastikan sukarelawan mendapat sokongan mental dan emosi yang mencukupi semasa menjalankan tugas mereka? Okey. Mental dan emosi. Selain tu, macam contohnya, pertama sekali, kalau ada NGO dalam ni, kita kena ada, sebaik-baiknya ada insurans. Sebab kadang-kadang bila kita dekat jalan, bila kita kat jalanan, ada kebangkalian untuk kita berlaku kemalangan lah. Macam sakit bas, duit tiket teksi dan sebagainya. Lepas tu kita banyak memberikan kerjasama, sense of belonging. Bila kita bersama-sama, emosi kita menjadi lebih gembira, lebih positif. Apabila kita merasakan bahawa kita lebih rasa dekat dengan NGO tersebut. Itu akan mengurangkan rasa-rasa burnout tersebut. Tapi saya tidak dapat mengelakkan burnout tu berlaku. Burnout tu berlaku kadang-kadang dia tidak semestinya daripada sebab oleh melakukan sukarelawan. Kadang-kadang disebabkan tempat kerja ataupun keluarga yang membawa juga kepada isu sukarelawan dan menyebabkan mereka berhentilah. Macam menjawab soalan yang pertama tadi, cabaran dia memang kita nak latih orang sangat susah, tapi akhirnya mereka akan hilang macam tu juga. Dia akan tidak mahu lagi buat. Okey, Doktor. Ada satu lagi yang WhatsApp saya.
minta tolong bacakan. Okey. Apakah langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberkesanan dan impak jangka panjang apabila aktiviti sekarang ini di Malaysia diteruskan? Okey. So, pertama sekali kita jangan kita kena ada planning jangka panjang dan jangka pendek. Macam contohnya kalau kat NGO saya, kita punya jangka pendek dia kita kasih bantuan makanan, jangka panjang dia kita kasih bantuan mengaji, bantuan pekerjaan, bantuan yang lebih jangka panjang. Tapi macam saya katalah, bantuan-bantuan pekerjaan kadang-kadang ada juga yang kita ditipu oleh majikan sendiri. Majikan tersebut memberi gaji yang jauh lebih sedikit. Kadang-kadang projek yang kami terima adalah projek yang telah disub banyak kali. Akhirnya dia memberi kesan kepada kita lah, kita nak latih kami punya gelandangan. Akhirnya gelandangan terus tidak mahu buat benda tu. Sebab tu kita kena ada program yang jangka panjang yang memang bersesuaian untuk mereka berubah dan sebagainya. Okey, doktor, nampak gayanya itu sahaja soalan ataupun ada yang nak dikongsikan lagi daripada pihak doktor? Oh, tak ada. Itu saja kot saya nak sharekan sebab uh, i- setiap orang ada minat yang masing-masing lah. Macam ada orang minat lebih kepada kelestarian alam, membersihkan pantai. Ada orang memang minat untuk menjaga warga emas. Ada orang minat untuk beri awareness kepada isu-isu tentang kesihatan mental. Kadang-kadang itu pun boleh jadi dalam bentuk sukarelawan juga. Kalau kita tengok dalam TikTok sekarang ni ada live banyak ceritakan tentang benda-benda yang melibatkan kesukarelawanan banyak saja. Kita tengok dia bantu untuk memberikan kesedaran. Itu pun salah satu bentuk juga. Saya banyak kasih kesedaran kepada pelajar di sekitar Changlun di mana tentang bantuan yang kita boleh berikan, apa yang kita boleh buat di sekolah, apa yang kita boleh buat dekat rumah dan sebagainya. So setiap orang ada minat masing-masing apa yang boleh buat. Tapi banyak jugalah bila dekat sekolah mereka kata mereka start dekat masjid di mana mereka mengikut ibu bapa mereka pergi ke masjid untuk membuat kerja-kerja sukarelawan di sekitar masjid. So macam contohnya buat rakan-rakan yang sedang mendengar banyak je aktiviti-aktiviti di dekat masjid kita boleh buat. Macam contohnya bulan puasa ni membuat bubur lambuk. Benda-benda itu adalah salah satu bentuk sukarelawan yang kita boleh buat dan kita boleh lakukan. Itu antaranya. Itu saja daripada saya. Tak dengar puan. Speaker off. Okay. Oh, minta maaf. Maafkan saya. Baiklah, nampak gaya penceramah kita telah pun menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan dalam chat box sepanjang sesi webinar ini berlangsung dan masa juga telah ke penghujungnya. Baiklah, Alhamdulillah doktor, kita telah pun selesai bagi sesi webinar kali ini. Sebenarnya dengan itu, pihak kami merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada penceramah kita pada hari ini itu yang berusaha Dr. Muhammad Alif bin Jasni, pensyarah kanan di Pusat Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial UUM Kedah di atas perkongsian ilmu yang cukup menarik dan bermanfaat sebentar tadi. Semoga webinar kali ini dapat memberi banyak ilmu, panduan dan pengalaman yang lebih baik kepada kita semua dan mendorong
lebih ramai individu untuk terlibat dalam kerja-kerja sukarelawan terhadap kebajikan sesama insan sekaligus dapat membawa kepada transformasi yang positif serta kesejahteraan mental dalam masyarakat. Bak kata pepatah, turun berbakti tanpa berkira, hulur bantuan dengan mesra, saling menyokong jiwa sejahtera, kesihatan mental makin terpelihara. Baiklah doktor, sebagai kenangan kita ambil gambar dulu doktor, boleh? Boleh. Okey, mohon untuk Rustia bantuan juga. Okey, baiklah dengan kiraan 1, 2, 3. Sekali lagi doktor. Okey, 1, 2, 3. Baiklah, Yang Berhormat Doktor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, izinkan saya mengakhiri ucapan dengan serakat pantun sekali lagi. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, insya-Allah di lain masa kita bersua kembali. Dengan ini maka berakhirlah sudah webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua para peserta yang sudi meluangkan masa bersama-sama bagi sesi webinar Merpekasa Sukarelawan di Malaysia dengan bertemakan tajuk Sukarelawan dan Kesejahteraan Mental, iaitu kesan positif aktiviti sukarelawan terhadap kesihatan mental, anjuran Institut Sosial Malaysia. Sebelum berpisah, mohon kerjasama tuan-puan untuk mengisi borang penilaian webinar melalui pautan yang diletakkan di ruangan chat box, aplikasi Zoom dan Facebook ISM. Mohon kerjasama tuan-puan untuk melengkapkan borang tersebut bagi memudahkan pihak urustia menjana sijil penyertaan. Sijil akan diberikan secara insert dan kod untuk muat turun sijil. Sijil hanya boleh dimuat turun selepas 7 hari bekerja selepas webinar ini tamat. Diingatkan sekali lagi, pastikan nama dan nombor kad pengenalan anda adalah betul dan lengkap sebelum menghantar penilaian anda. Bagi pihak ISM, kami memohon maaf dan seandainya ada sebarang kekurangan sepanjang webinar ini berlangsung. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi. Akhir kata, salam sayang daripada saya, Padma Datuk Zahra binti Ramli, Institut Sosial Malaysia. #Ilmu Sejahtera Kait Masyarakat. Dengan itu, saya sudahi webinar ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.